Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah banyak lagi wajah-wajah ceria. Sebenarnya muka badan dekat sini, jasad dekat sini, roh dia dah tempat lain dah tu. Ramai yang macam tu kan. Ada yang roh yang dah atas jam tu, dia otak nak fikir jam teruk lagi kan, nak balik kan. Tapi itulah di sebalik kesusahan tu ada kemanisan ya kan. Buat rasa-rasa apa? Kalau orang kata, orang Kelantan kata kalau hadap jam tu, bukan dia macam bukan rasa-rasa. Alah, tak ingatlah, lupa pula dah semalam dengar ayat tu. Maksud macam enjoy lah. Menikmati suasana lah gitu lah. Baguslah raya kan. Tapi kawan-kawan yang ramai juga kat sini yang berraya di KL kan. Tak adalah merasa je. Bolehlah guling-guling atas jalan kan. Tak ada. Jadi alhamdulillah lah, kita bersyukur. Sebabkan apa? Itu tak petandanya kita dah berjaya mengharungi 27 Ramadan. Kita berjaya mengawal hawa nafsu kita, mengawal nafsu syahwat, serakah, nafsu makan, nafsu amarah. Ramai dia cool down sikit bila puasa ni. Dia tak ada nak marah-marah sangat. Lepas tu effort jihad. Sebab tarawih ni masa lama. Kita jarang kalau bulan lain nak solat sampai sejam kan. Setengah jam pun jarang kan, tak dapat. Tapi bulan puasa kita boleh buat sampai sejam. Kalau buat 20 mungkin 2 jam. Lepas tu nanti kita tambah lagi ke, mulai sikit ke apa ke, boleh buat masa yang panjang. Sebab tu kita kata bulan Ramadan ni bulan yang lepas habis Ramadan tu susah nak continue. Melainkan apa? Orang yang Allah rahmati lah kan. Zalika fadlullah yu'tihi liman yasha. Tapi boleh kena usaha. Sebab effort tu kalau tak buat, kita yang menyesal. Allah tak rugi apa-apa pun. Kita ibadat pada Allah Ta'ala, kita sembah Allah Ta'ala ataupun tak sembah, Allah tak rugi sikit pun. Allah bagi sebanyak mana pun nikmat daripada kita, tak berkurang sikit pun pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kita yang memerlukan. Jadi rugilah orang yang tak ambil manfaat. Tapi alhamdulillah, kita tengok tahun ni vibe tu alhamdulillah lah, memang seronok vibe tu di masjid-masjid, surau-surau pun meriah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pelihara kita juga daripada tidak melakukan maksiat. Sebab nikmat tu, orang yang tak melakukan maksiat tu pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat tu, kita dapat kawan yang tak ajak kita pada buat maksiat tu, nikmat yang sangat besar. Kita tak tahu tu, kita tak sedar sebenarnya kita berada dalam nikmat. Kita berada di tempat kerja yang mudahkan urusan kita nak ibadah apa semua tu, semua nikmat yang setiap hari-hari kita dapat. Tapi kita tak merasai dia. Sebab kenapa? Kita tak mengiktiraf ataupun menghayati nikmat tersebut. Ar-Rahmanur Rahim semalam Ustazah dah sentuh kan, berkaitan dengan penyayangnya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala kan. Kalau Ar-Rahman tu semua makhluk dapat. Orang kafir dia bersedekah, what you give you get back. Tapi orang Islam, kita bersedekah dengan Rahim ya Allah Ta'ala, what you give you get more. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Bahkan kita dapat dekatkan diri kita dengan Allah SWT, dengan Rasulullah SAW, dan meningkatkan darjat kita, dan juga menghapuskan segala dosa-dosa kita. Itu kita kata Rahim ya Allah Ta'ala tu. Banyaklah sekali. Kadang-kadang setiap ujian Allah Ta'ala tu pun bukan Allah nak uji sebab marah kat kita, tak. Allah nak uji kadang sebab sayang kita. Contohnya, Allah bagi satu perkara ujian sebabkan mungkin contohnya kereta rosak tiba-tiba, untuk mengelakkan kita daripada pergi tempat maksiat mungkin. Allah tak bagi kita kaya sebab akan tahu, Allah tahu kalau kita kaya, kita memang lupa daratan lah. Kita lagi teruk pada orang ini. Allah bagi kita cukup-cukup sebab Allah tahu apa yang cukup tu baik untuk kita. Kadang-kadang kita minta lebih, boleh minta lebih, tak ada masalah. Allah pun suka orang yang meminta. Dia beza dengan makhluk. Makhluk kita minta banyak-banyak, kau ni dah ni kan, banyak budak sorang kan, minta tak. Tapi Allah SWT lagi minta, lagi Allah SWT suka. Minta, banyakkan berminta dengan Allah SWT, balik kembali pada Allah SWT. Dan sesiapa yang kalau bulan Ramadan ni mata dia masih ekor, tak nak mengalirkan air mata langsung, malu, rugi lah.
Sebab air mata ni, wanita kita tahu senang mengalirkan air mata. Tapi lelaki memang kalau ada dengan family memang sorry lah, carilah tempat, kan, carilah waktu yang orang tak ada. Mata kita kena alirkan air mata. Bahkan Rasulullah SAW orang yang paling banyak mengalirkan air mata. Mengalir mata bukannya kita ingat kampung, tak. Melahirkan air mata sama ada dengan bersyukur dengan rahmat Allah SWT, ataupun menginsafi kekurangan diri sendiri, ataupun merindui baginda Nabi, merindui Allah SWT. Kita rindu, tapi boleh jadi juga kita rindu pada ahli keluarga kita dengan mengenangkan kebaikan dengan nikmat Allah SWT pun termasuk dalam mengingati Allah SWT. Boleh, tak ada masalah. Termasuklah hati hari raya pun kadang-kadang patutnya bergembira kan, tapi kita bersedih-sedih pula kadang kan. Yalah, kadang ziarah kubur apa semua sebagainya kan. Tapi tak apa, insya-Allah. Semoga itulah siapa yang mata dia masih belum mengalirkan air mata. Sebab kalau zaman dulu, orang Arab dulu, dia kasar tau, orang kahak lah. Kalau orang kata duduk di Badawi, di padang pasir ni, dia memang keras. Memang kita pun sama, kalau lelaki mengalir mata, alah apa lah kau ni lembek lah, tak, hakikatnya tak. Salah tanggapan tu. Macam zaman Arab dulu, Rasulullah SAW ada seorang tu, dia berbangga depan Nabi, aku ada 10 orang anak, aku tak pernah peluk, aku tak pernah cium. Dia berbangga pula, padahal itu adalah menunjukkan sifat yang tidak baik. Bahkan Nabi SAW orang yang paling sayang dengan anak budak, peluk, cium, sayang anak-anak. Jadi kita kadang-kadang lelaki lah, dia ada ego tu sikit kan. Tapi boleh turunkan ego, cari tempat suasana, bukan suruh teriak kat tengah-tengah ni, tak ada, janganlah. Tu jatuhlah apa kelakian dia tu. Kan? Jadi insya-Allah semoga ada kebaikan. Kita masih berbaki lagi. Hari ni malam ni 28, esok 29. Sama ada 29 tu tengok anak bulan lah, sama ada 30, esok tu 30 Ramadan ataupun esoknya raya. Jadi kena standby lah depan TV, tengok pakai baju apa pula kan, pemegang mohon besar raja-raja tu. Tapi kemungkinan tak nak cakap kemungkinan besar berapa hari ni, tak payahlah. Jadi insyaAllah kita standby lah, stay tune lah kan. Carilah gendang awal, jangan terkejut-terkejut kan. Jadi insyaAllah seperti mana saya pun tak nak panjang lah, lagi kita nak ada tazkirah lagi. Jadi kita teruskan dengan majlis bacaan maksurat. Saya silakan Ustaz Syakir. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا
أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا راطبا بالذكر وقلبا مفعوما بالشكر وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعما موجبة صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شرط في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Ni nak intro lagi ke? Sekarang start tu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai untuk bacaan amat surat tadi kan. Moga-moga kita masih berada di bawah naungan Allah SWT. InsyaAllah kita sambunglah. Kita sambung lagi 3 ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi lagi ayat yang akan datang tu insyaAllah lah waktu-waktu yang tertentu kita akan sambunglah. Okay. Semalam kita dah menceritakan tentang bagaimana surah Al-Fatihah ni boleh bila kita nak kenal dengan Tuhan kita, maka kenallah melalui surah Al-Fatihah. Sebab dalam Al-Fatihah ni ada menyatakan sifat-sifat Allah, bagaimana sifat-sifat yang paling core untuk Allah, dan supaya kita merasailah sifat Allah tu tadi. Jadi Allah ni kita tengok semalam daripada perkataan Alhamdulillahirabbil alamin, itu saja kita tak cukup habis lagi mendalami kan. Okey, dekat perkataan Alhamdulillah tu dah selesai. Dekat perkataan Allah kita ada sebutkan semalam tentang Allah ni memberi pengenalan tentang diri dia, tentang siapa dia, iaitu Allah lah. Nama, kalau orang tanya nama, mesti kita bagi nama penuh. Jadi Allah sebutkan, aku ini adalah Allah,
Allah ini tiada akar kata. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab tu contoh daripada surah Al-Fatihah, kita boleh tahu akar kata dia adalah Fatahah. Kalau duduk Iblis, kita tahu akar kata dia Jalasa, contoh. Tapi perkataan Allah ni dia tidak ada akar kata. Yang nak bagi tahu bahawa Allah itu adalah satu-satunya Allah. Itu sahajalah nama yang dia ada. Dan beberapa nama yang banyak yang kita tahu, 99 nama Allah itu termasuk dalam sifatnya Allah SWT lah. Okey. Dalam satu ayat lain, ulama ada membahaskan kenapa Allah sebut dekat perkataan Alhamdulillah ni Alhamdu. Allah tak cakap Innal hamdu. Sebab ada dekat satu ayat yang lain Allah sebut Innal hamdulillah. Maksud inna tu adalah penekanan. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Dan ada lagi dekat satu ayat yang lain dalam surah Al-Jasiyah disebutkan walillahil hamdu, dan hanya kepada Allah lah segala puji. Tapi Allah tak guna dalam surah Al-Fatihah. Allah guna alhamdulillah. Tak ada inna, tak ada juga walillahil hamd. Dekat sini cantiknya Allah susun. Sebab apa? Bila sebutan Alhamdulillah ni dia ada beberapa yang dua yang saya sebut tadi. Innal hamdulillah ni adalah satu bentuk penekanan. Bila kita nak bercakap tu, dia ada dua. Sama ada kita bercakap untuk menyampaikan maklumat atau kita bercakap untuk menyatakan emosi. Jadi kalau innal hamdulillah, kita akan cakap untuk menyatakan maklumat. Kau tahu tak bahawa sesungguhnya Allah ni segala puji hanya untuk Allah. Contoh. Okey. Dan untuk dekat walillahil hamd tu adalah kalau kita tengok dalam surah Al-Jasiyah, dia bentuk perdebatan, perdebatan antara orang Islam dengan orang musyrik. Dan Allah ajarkan walillahil hamd, hanya pada Allah lah, hanya Allah sahaja yang layak dipuji dan disyukuri. Dan yang lain-lain tu tertolak lah untuk dipuji dan disyukuri. Dan cantiknya Alhamdulillah ni adalah percakapan yang menyatakan emosi. Contoh contoh kalau kita dapat sesuatu dalam keadaan emosi, dalam keadaan kita gembira, kita sebut Alhamdulillah. Itulah cantiknya Allah susun Alhamdulillah untuk kita menyatakan emosi kita pada masa tersebut. Kita mengucapkan rasa syukur dan rasa dan puji kita kepada Allah SWT. Okay. Seterusnya dekat perkataan Rabb. Dekat perkataan Rabb, Rabb ni bermaksud pemilikan, pemilik ataupun yang mengurus ataupun yang menjaga. Itu maksud Rabb. Ataupun yang paling mudah kita sebut, maksud dia adalah Tuan. Allah nak kata Allah adalah Tuan. Biasa kita sebut Allah adalah Tuhan, tapi kali ni Allah sebut dalam surah Al-Fatihah Allah adalah Tuan. Tuan kepada apa? Rabbil Alamin. Aku adalah Tuan kepada sekalian alam ni. Ada perbezaan, sama ada ada yang tanya kan, kenapa Allah tak guna perkataan ilah? Sebab kalau kita mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah. Ilah tu kita guna dekat perkataan la ilaha illallah. Tapi dekat dalam Al-Fatihah ni Allah tak guna perkataan ilah, Allah guna perkataan Rabb. Okey, apa beza? Kita tengok perbezaan antara Rabb dan ilah. Rabb ni bermaksud pencipta, pengurus, pemilik. Itu maksud Rabb. Tapi ilah ni dia lebih kepada, maksudnya adalah sembahan. Itu sebab dalam kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan sembahan ni boleh jadi pelbagai-bagai bentuk. Boleh jadi patung, boleh jadi berhala, api, matahari dan sebagainya. Bila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, waktu tu kita rasa Allah sahajalah
Tuhan kita. Kita tak rasa lagi bahawa Allah itu adalah pemilik. Kita hanya rasa, kalaulah orang contoh orang yang baru masuk Islam, dia baru rasa yang Allah sahaja yang layak disembah. Dan bila dia berkenalan dengan Islam, dia kenal lagi dan lagi, barulah dia akan tahu Allah ini adalah Rabbil Alamin, Tuan dan Tuan yang memiliki alam ini. Itu perbezaanlah antara Rabb dan Ilah. Allah tak guna perkataan ilah, Allah guna perkataan Rabb. Supaya Allah nak bagi tahu kita, aku ni adalah Tuan. Aku ini adalah pemilik. Dan kalau kita adalah seorang pemilik, layaknya kita untuk buat apa yang kita miliki tu sesuka hati kita lah kan? Betul tak? Contoh, kita ada telefon. Kita ialah pemilik telefon ni. Handphone yang ada kat tangan kita ni, kita adalah pemilik dia. Suka hatilah kan, nak campak ke, nak buat apa ke, betul tak? Macam tu lah juga Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah ni, Allah adalah Rabb, iaitu sebagai pemilik. Allah boleh buat sekehendaknya apa-apa yang dia suka terhadap kita. Dan kita kena faham sifat Tuan Allah ni dia tidak sama dengan Tuan makhluk. Bila Tuan makhluk, contoh macam hamba kan, hamba tu hamba kepada Tuan dia. Dia beza hamba dengan pekerja. Kalau pekerja, kita pergi rutin harian kerja daripada 8.30 sampai 5.30 contoh. Lepas tu dah balik lah. Dah balik, bos tu dah tak boleh dah nak kacau kan. Kalau kita tak nak layan pun tak apalah, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau hamba ni, dia memang sepenuh hidup dia adalah untuk Tuan dia. Jadi Tuan dia berhak untuk perintahkan dia apa-apa sahaja. Cuma sifat Tuan Allah ni dia berbeza dengan Tuan makhluk. Bila Tuan makhluk, kadang-kadang hamba ni dia tak suka kan, tak suka dengan Tuan dia, tak sayang dan sebagainya. Kadang-kadang Tuan pun tak sayang pun dekat hamba dia. Kalau dia rasa macam tak perlukan, dia bunuh dan sebagainya. Kalau dululah. Okay. Tapi sifat Allah sebagai Tuan adalah sifat yang ada rasa sayang dan cinta tu. Dan kita mesti akan rasa juga sayang dan cinta kita kepada Allah SWT. Sepatutnya macam itulah. Dan hamba, kalau hamba yang biasa kepada Tuan, kadang-kadang dia tak puji pun. Tapi dekat Allah, kita perlu puji. Kita kena puji. Kita pasti akan puji. Kita akan puji dan kita akan syukurilah apa yang Allah bagi dekat kita. Itu sifat yang berbezalah pada Tuan Allah ni. Dan bila kita tengok sebenarnya keseluruhan ringkasan Al-Quran 30 juzuk tu, dia merupakan jawapan kepada Allah adalah Tuan, Allah adalah Tuhan, dan kita ni hamba dia. Itu keseluruhan ringkasan daripada Al-Quran 30 juzuk. Kita ada 30 juzuk. Itu adalah ringkasannya. Dan dalam Al-Fatihah ni lah yang Allah nak sebutkan tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahawa kita, Allah itu adalah Tuan kita dan kita hanya hamba. Hanya hamba. Tak berhak pun nak buat apa-apa. Okay. Dan disebut dan Allah sambung Al-Alamin, Rabbil Alamin. Alamin ni kalau kita baca secara literal, Tuhan sekalian alam. Maksudnya alam lah, sekalian alam, Al-Alamin. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan Al-Alamin ni bukan alam ini, tapi termasuklah manusia dan jin. Sebab bila kita sebut alam, kadang otak manusia ni dia akan fikir alam je lah. Allah ni pemilik alam sajalah, tak termasuk dengan makhluk-makhluk yang dicipta. Tapi sebenarnya makhluk alam yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah bermaksud manusia dan jin, kerana makhluk yang lain dia tidak diambil kira sama ada dia ke syurga ataupun neraka. Yang diambil kira hanyalah manusia dan jin. Okay.
Dan alam juga kalau secara dari segi bahasa disebutkan tanda. Jadi tanda bermaksud alam adalah tanda kekuasaan dan tanda kewujudan Allah SWT. Dan kalau dari sudut tauhidnya, Rabbil Alamin ni, dari sudut tauhidnya akan menolak pendapat-pendapat yang mengatakan alam ini adalah Tuhan. Itu sebab Allah gandingkan Rabbil Alamin. Rabbi itu adalah Tuhan, Al-Alamin itu sekalian alam. Sebab ada pendapat-pendapat yang terdahulu, golongan-golongan ahli falsafah yang menyebutkan alam ini adalah Tuhan. Jadi Allah dah tekankan dekat surah Al-Fatihah pembahagian. Rabb tu lain, Alamin tu lain, alam tu lain. Jadi mereka alam ini tidak boleh menjadi Tuhan. Dan ada juga satu fahaman tentang penyatuan makhluk dengan Tuhan. Juga perkataan Rabbil Alamin ni menolak fahaman tersebut. Fahaman penyatuan makhluk, kalau kita tengok dalam tauhid ni dia ada pasal wahdatul wujud. Macam mana makhluk ni boleh bersatu dengan Tuhan. Makhluk kena bersatu dengan Tuhan supaya mendapat keredaan dan sebagainya. Tapi itu adalah satu bentuk fahaman yang salah. Itu sebab Allah bezakanlah Rabb ini adalah Tuhan dan Tuan, Al-Alamin ni adalah makhluk sekalian alam. Okay. Seterusnya dekat perkataan kita sambunglah Ar-Rahmanir Rahim. Sama je, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia adalah satu sifat tadi kita dah sebut, Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Allah tekankan sifat kepada Allah Rabbil Alamin ni, Rabbul Alamin ni adalah Ar-Rahmanir-Rahim yang kita bincangkan semalam. Ar-Rahman untuk yang macam Ustaz sebut tadi, Ar-Rahman untuk sekalian makhluk, dan Ar-Rahim adalah untuk orang yang beriman saja. Dan dalam ayat Ar-Rahmanir-Rahim ni dia ada elemen targhib dan tarhib. Tarhib ni adalah satu ancaman ataupun peringatan kepada kita, dan ayat targhib ni adalah ayat galakan motivasi ataupun janji-janji yang baik. Seolah-olah kata Allah dalam Ar-Rahmanir-Rahim ni, Allah kata, aku ni maha pengampun, aku ni maha penyayang, tetapi aku juga maha pengazab yang sangat pedih. Itulah elemen targhib dan tarhib. Kita kena tahu Allah bagi motivasi. Allah kata, aku ni adalah orang yang pengampun, kau bertaubatlah dengan aku, kau memohon ampunlah dengan aku pasti akan ampunkan. Tapi jangan lupa, aku adalah Tuhan yang mengazab, azab aku sangat pedih. Dan ayat yang terakhir, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey, kalau kita tengok qiraat ada dua kan. Sama ada Malik ataupun Maliki. Okey, apa beza dia? Sebenarnya dia kalau tengok kepada maksud dia ada sedikit perbezaan lah, cuma tak ada berbeza sangat pun. Sebab Malik ni dia bermaksud yang memiliki hari pembalasan. Yang memiliki hari pembalasan. Kalau Maliki, dia ialah maksud raja. Raja kepada hari pembalasan tersebut. So dua-dua boleh guna, tak ada masalah qiraatnya. Dan kalau dalam tafsir ada menyebutkan, ada yang argue sama ada mana yang lagi baik, nak baca Maliki ke Maliki. Dan jawapan dia tak ada mana pun, sebab maksud dia adalah maksud yang sama. Sebab bila kita guna Malik ataupun kita guna Maliki, ia membawa maksud Allah adalah raja kepada hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan tersebut. Maliki, ya, okey. Okey, seterusnya ayat perkataan yaum.
kalau kita tengok perkataan yaum, yaum ni kalau bahasa Arabnya dia adalah bermaksud satu hari. Yaum, satu hari. Kalau jamak banyak disebut ayam. Ayam baru hari-hari. Kalau kita tengok dekat ayat ni, kita mungkin boleh persoalkanlah kenapa Allah guna perkataan yaum. Adakah Allah ni dia hanya berkuasa, hanya pemilik satu hari tu saja? Hari pembalasan tu je. Hari-hari lain Allah tak miliki pun. Kenapa Allah tak guna ayam? Bukankah kalau ayam lebih betul lah maksudnya, sebab ayam tu hari-hari. Hari-hari, mungkinlah setiap setiap hari itu adalah hari yang Allah miliki. Okey. Sebenarnya perkataan yaum ni dia bukanlah bermaksud satu hari, tapi dia bermaksud satu jangka masa. Satu jangka masa daripada awal sehinggalah akhir. Bermaksud Allah ni dia bukan hanya pemilik pada hari pembalasan sahaja, tapi Allah pemilik di segala setiap hari-hari tersebut. Dan Allah ini juga pemilik termasuklah di waktu-waktu yang lain, sebab maksud yaum dekat Al-Fatihah ini bermaksud satu jangka masa. Jadi termasuklah waktu-waktu dekat dunia ni. Waktu-waktu dekat dunia sampailah waktu dekat akhirat nanti. Jadi Allah adalah pemilik kepada hari inilah, hari pembalasan. Okey, seterusnya ayat ad-din. Perkataan ad-din. Okey, kalau secara literal mungkinlah ad-din ni orang biasa maksudkan dengan agama, ataupun kalau biasa tengok dalam maksud dekat surah Al-Fatihah, dia akan tulis terjemahan dia adalah hari pembalasan. Okey, ad-din ni maksud dia sebenarnya lebih luas lagi, yang boleh membawa maksud kekuasaan, boleh membawa maksud ketaatan, ataupun cara hidup, ataupun hukuman. Jadi nak disebutkan ad-din ni merangkumi segala syariat yang Allah datangkan dekat kita. Boleh juga merangkumi syariat yang Allah datangkan dekat kita, dan kesemua yang Allah turunkan, yang Allah tanggungjawabkan dekat kita. So ayat Maliki Yaumiddin ni, Allah ini adalah pemilik, Allah adalah tuan, Allah ialah pemilik yang mentadbir hari, bukan sekadar hari pembalasan, tapi adalah waktu, jangka masa daripada awal Allah ciptakan yang ada di dunia dan sehinggalah penghujungnya nanti. Sebab hidup kita dekat dunia, hidup kita dekat sini, hidup kita ni dia sebenarnya ada dua. Kadang-kadang manusia ni dia rasa hidup ni dekat dunia saja. Sebenarnya hidup kita ada dua. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan hidup yang sebenar-benar hidup adalah hidup dekat akhirat. Jadi kita kena sedar dengan perkara tersebut. Dan bila Allah sebut Maliki Yaumiddin, kalau secara terjemahan Allah adalah pemilik hari pembalasan, maka pembalasan itu benar-benar wujud. Kalau dekat tak ada dekat dunia, pasti akan ada dekat akhirat. Itu saja untuk hari ini lah, saya serahkan dekat Ustaz, insyaAllah. Tu saya risau saya sambung satu ayat lagi, saya tambah 1 jam lagi. Tu bagus saya balik Yaumiddin tu pun penatnya banyak lagi, panjang lagi kalau cerita. Saya pun tak nak bercerita panjang lah, cuma sikit nak sentuh lah. Alamin kita sendiri pun dah berapa alam dah kita lalui. Berapa alam apa? Alam roh. Alam roh. Lepas tu kita mani kan, dalam sulbi ayah, kemudian pindah ke alam rahimnya ibu kan. Lepas tu pindah, sekarang lah lepas wek tu, sekarang lah lepas tu kita akan pindah ke alam barzakh. Lepas alam barzakh
barulah mahsyar dan juga kemudian syurga dan ataupun neraka lah. Jadi kita sendiri pun berada dalam alam. Alam sebab nak menunjukkan hari-harian kita pun ada banyak-banyak alam lagi. Bukannya kita saja alam. Alam kita tidur dalam alam mimpi pun ada alam. Mimpi tu makhluk Allah Ta'ala tak? Kita boleh khayal. Kita khayal sekarang ni. Saya berada sekarang, saya tengah naik roller coaster ke, saya pergi Mekah ke apa. Alam ni ciptaan Allah, khayal. Dalam kita sebenarnya boleh pecah pada alam lagi. Tak, kalau kita sedar tu ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sebab nak bagi kita gambaran alam ni dekat akhirat nanti, dekat syurga nanti, kita minta terus dapat. Kita nak pergi sana terus pergi. Boleh Allah jadikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita semua berada dalam alam. Semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjang lagi kalau buka cerita tu nanti. Cuba kita nak bagi nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam para malaikat, semua kita dikelilingi kita pun ada alam jin kan, jin. Ada sekeliling kita. Roket atib ada pada kita, alam lain. Malaikat semuanya alam lain. Hatta Rasulullah SAW pun melangkaui langit pertama, langit kedua, langit ketiga sebagainya. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Melihat sendiri apa yang berlaku di syurga, di neraka. Sedangkan syurga neraka tak ada orang lagi kan. Kalau ikut alam kita, tak ada orang lagi yang masuk syurga neraka sebab belum dihisap lagi, belum masuk sirat, belum lintas sirat ni semua. Tapi Rasulullah dah melihat alam ketika mana? Alam melihat orang dikena azab dalam api neraka sebagainya, dan orang dapat nikmat dalam syurga. Atau mendengar tapak kaki Sayyidina Bilal sebagainya. Itu alam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita otak kita tak capai, tak dapat nak jangkau, nak jangkau benda tersebut. Itu kita masuk hari pula. Hari. Kita semua hari berapa lama hari tu? Yang kita tahu hari 24 jam kan? Satu hari. Tapi hari alam yang sama, alam jin. Hari lain beza, tak sama. Kita cerita orang masuk bunian, kena tangkap bunian kan, masuk bunian. Dia duduk sana, dia rasa satu hari dia masuk alam dunia, rasa macam seminggu dah tak ada. Alam dah beza. Allah cakap hari kiamat, satu hari kiamat berapa ribu? 1000 tahun dunia kan. Alam barzah ada hari dia lagi. Planet Marikh sama tak dengan Malaysia hari? Dengan Malaysia pula dengan bumi. Tak sama. Planet Marikh sendiri pun dah tak sama dah. Jadi hari Allah SWT pun sangat-sangat menunjukkan itu pun termasuk dalam makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak buka minda ni. Besar sikit masuknya kekuasaan Allah SWT. Sebelum ni kita nampak kecil, sebabnya besar sangat luas, kita tak capai akal. Nak kata makhluk-makhluk lain, kita baru kita pecah lagi saintis. Kita duduk dalam Bima Sakti tu dah berapa bilion punya bintang apa semua lagi. Belum pecah lagi tu, ya Allah, kita tak capai akal. Kita pergi alam semut pun kita tak lepas. Alam semut pun umur semut berapa hari? Bahasa semut. Bahasa semut lain cerita lah kan, Suryani sebagainya. Alam, kalau kita belajar masa sekolah rendah tu, lama-lama hidup berapa hari? Hari dia sama dengan kita tak? Kucing pun kita kata kalau umur 10 tahun, ibarat umur 60-70 tahun kan, hari dia tak sama dengan kita. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah lah. Kita kalau dengar ni subhanallah, Masya Allah. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kadang kita kena berfikir. Berfikir tu ibadah. Berfikir dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengingatkan kita keagungan Allah, itu adalah ibadah. Itu pun salah satu zikir. Dan fikir pun zikir. Kita muhasabah diri pun sebenarnya satu zikir. Bukan kata zikir mesti subhanallah SWT, tak. Kita berfikir ke penciptaan Allah SWT pun satu zikir. Allahumma salli ala Muhammad, panjang lagi nak cerita kan. Tapi itu sebab sedikit lah. Begitu juga dengan Ustazah baru sampai beberapa ayat ni. Sepatutnya kita sebenarnya macam lah dalam keadaan ceramah sendiri pun, tazkirah ni pun ada yang bagi perhatian, ada tak bagi perhatian. Ada buat kerja, tengok phone sebagainya, sembang sebagainya. Kita pun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah. Kita dah dengar Al-Fatihah ni daripada kecil sampai sekarang. Tapi dalam solat kita, bila kita baca Fatihah, dan kita tak ingat apa pun, kita baca mulut boleh sebut kan. Tengah tidur pun mungkin boleh baca Fatihah sampai habis kan. Dia sekadar laluan macam tu lah. Laluan macam tu je lah. Dia lalu je. Katanya penghayatan mana kan? Penghayatan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila sampai kepada satu, kita dah belajar tadabbur tu, kita nak aplikasi. Kita nak aplikasi dalam kehidupan kita. Kita nak solat dalam keadaan khusyuk. Macam mana khusyuk? Macam tu lah salah satunya kita memahami maksud apa yang kita baca. Kita hanya bukannya menunaikan syarat-syarat sah, rukun-rukun solat saja, tak. Sebenarnya dalam solat tu
Tu yang kita kata kalau orang-orang lebih alim, para alim ulama, dia punya syarat rukun dia lebih tinggi lagi lah solat. Bab khusyuk, bab sebagainya, bab fah sebagainya lah. Kita orang awam, kita hanya capai yang ligan yang cukup-cukup syarat je. Tapi kita cuba, insya-Allah lepas ni kita tambah baiklah. Saya pun muhasabah diri juga ni. Sama-samalah kita, insya-Allah, sebab nanti kan bila masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya pada Engkau lah kami sembah, hanya pada Engkau lah kami mohon pertolongan, ya Allah. Kita kalau dalam keadaan kita down tangan mana, baca surah Fatihah pun sebenarnya dah complete. Dah kita down, kita tak ada siapa boleh tolong ni. Kalau kita dalam keadaan lemas, kita tak tolong siapa? Mak ayah pun tak ada, kita duduk tengah laut seorang-seorang. Bayangkan macam tu lah. Kita pun dalam kehidupan kita terlalu banyak masalah, pelbagai-bagai isu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah benda-benda kecil pun, ya Allah, kadang ya Allah, benda kecil je, simple je pun, nak buat keputusan. Nak beli pampers apa contoh, tak adalah kan. Maksudnya keputusan kecil pun sebenarnya kita bismillah. Kita tadi pada awal kan dengan nama Allah. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dan kita jadikan amalan harian kita. Baik itu kan misalnya ada syarah banyak bismillah tu. Buat kerja apa starting dengan bismillah. Cuma kalau dalam bilik air tu janganlah. Dalam bilik air tu janganlah. Tu yang kata-kata tak elok duduk dalam bilik air sebab tak boleh zikir. Cepat-cepat keluar baru boleh zikir kat luar. Even kan dia kata keluar pun lepas tu pun doa ketika mana bilik air lepas keluar pun ghufranak, pengampunan daripada kamu je. Tak ada, kita tak sebut nama Allah lah dalam bilik air. Jangan masuk assalamualaikum. Dia bagi salam pula bilik air tu kan. Jadi amalkan dalam kehadiran lah. Tak kisah nak buat apa, bismillah. Nanti nak semua balik kampung ni. Nak cerita nak balik kampung ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niat kerana Allah Ta'ala. Sebab kita tak boleh jangka apa-apa yang akan berlaku pada kita lah. Tapi bila kita tahu kita bersama dengan Allah, backup kita kuat tu. Jangan ni kan. Apa-apa berlaku, insya-Allah kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam keadaan kita ibadah lah. Apa berlaku, contohnya kita datang kerja, kita dengan niat ibadah bekerja ni. Kalau kita berlaku kemalangan dalam ketika mana on the way, kematian, kita mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah kan su'ul khatimah? Nak tanya tu je lah. Husnul khatimah lah. Sebab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, niat ikhlas sebagainya. Itu juga balik kampung lah. Kita nak silaturahim sebagainya. Itu niat memang biasalah. Niat silaturahim sebagainya. Tapi niat betul-betul sebelum ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Starting tu kerana Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. InsyaAllah lah kan. Semoga Allah beri pelihara kita. Dia nak pulang ke kampung sebagainya. Sedikitlah kita kan hari tu cakap nak buat tabung Jumaat kan. Terus ni ada dah tu. Tabung Jumaat ni saya tinggal sini lah. Nanti yang lelaki mungkin dia boleh sedekah sendiri kat masjid, tak ada masalah lah. Yang wanita mungkin dah dia tinggi dengan dapat hari Jumaat pula tu kan. Lepas tu akhir Ramadan. Jumaat akhir Ramadan mungkin mana tadi dia tu kandar pula kan. Lepas tu boleh letak dalam tabung ni. Sikit tak apa, duit siling ketang-ketang pun boleh tu insya-Allah. Tapi malulah nanti ustaz pergi kat masjid tu keting satu-satu. Mungkin nanti kita letak masjid, mungkin nanti kalau ada sahabat yang memerlukan apa semua, mungkin kita boleh sedekah. Contoh ada rumah anak yatim sebagainya. Mungkin kita tukar-tukar lah, kita tukar. Bukan saya bawa, mungkin siapa-siapa yang bawa kenal kan, dia bawa. Mungkin ada amount yang besar sikit, kita nak, contohnya kita nak bagi amount yang besar pada satu anak-anak. Mungkin kita kumpul 3 kali Jumaat ke 4 kali Jumaat, kita himpun satu amount yang besar. Itu lebih macam lagi best kan. Kreatif lah, nanti kita kreatif kan. Bagi idea lah, bagi idea. Ustaz, tabung ustaz kecil sangat lah, saya buatkan yang besar. Boleh. Kecil tu, sudah kecil tu. Tapi insyaAllah semoga ada kebaikan. Terima kasih juga pada Ustazah, Ustaz, semualah yang hadirin-hadirat yang bagi perhatian ni. Sebab kalau cakap seorang memang tak jadi. Itu yang jadi nak cakap banyak ni. Sebab ramai tengok, mata yang melihat kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah soalan? Adakah soalan-soalan sebelum nak balik ni? Ni minta tips ingat balik ke? Zakat yang lupa. Zakat yang lelaki. Zakat fitrah. Kita orang, saya dah tutup lah. Ustaz Syakir buka lagi sikit lagi. Lepas sebelah je. Kita nak hantar lah. Nanti lepas ni online boleh. Janganlah pagi raya Ustaz. Bagi link Ustaz, saya nak bayar online. Saya pun kelang kabut lah tu. Amir pun kelang kabut nak pergi raya lah tu. Nak pergi solat raya sebagainya. Janganlah selesaikan awal-awal. Kerja yang waktu afdal. Jangan sampai kita terbabas, tertinggal sebagainya. Dan apa lagi Ustaz? Yang perempuan bertanya lah, suami-suami dah bayar zakat ke belum? Tanyalah beringat adik-beradik. Cek resip tu takut lebih.
Tengok. Cek receipt. Cik Sami kata cek receipt. Takut lebih receipt kan, bayar untuk siapa pula kan. Dia tahu. Okey. Dia nak cakap ke? Pesanan kot. Okey, insya-Allah semoga tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah rahmati, semoga dah semua yang balik kampung pulang dengan selamat dan kembali dengan selamat, masuk kerja dengan selamat. Antara salah satu tips sebelum pergi kita keluar tu, kita sedekah lah. Tak kisahlah QR ke. Tak ada sangat, senyum je lah. Dah tak sempat ni, senyum je lah kan. Doa ataupun sedekahkan Fatihah, ya Allah. Sedekahkan Fatihah. Sebab kita starting, sebelum tu kita sedekah lah. Salah satu saya punya amalan lah, sebelum keluar saya sedekah lah. Sedekah, tak kisahlah Fatihah apa benda-benda boleh lah. Sebab apa? Salah satu sedekah. Apa kelebihan sedekah? Yang biasa kita tahu, Panjang umurnya. Dipanjangkan umur. Mungkin salah satu cara-cara lah, kaedah-kaedah dan sebagainya. Doa tu jangan lupalah, doa sebagainya. Lepas tu ya, memang musafir dibenarkan berbuka puasa lah. Tapi janganlah, tak payahlah, rugi lah kan. Dah pakai alasan dah. Sejam setengah. Duduk dekat lagi lah. Saya setiap hari musafir, Ustaz. Daripada Bentong lah. Apa daripada Bentong. Sikit lagi nak lajak, nak dapat jadi darat musafir kan. Nak buat jamak kosa pun boleh tu. Kalau sampai 2 marhalah lah. Okey, saya minta maaf lah cakap panjang sikit. Sebab tengok hari ni relax sikit kan. Jadi insya-Allah ada apa-apa? Tak ada. Ustaz. Itu saja. InsyaAllah kita tangguh majlis kita. Nanti kita sambung dengan surah Al-Fatihah. Tak habis lagi. Mungkin Ustaz bagi sanad kot ni. Saya pun tak ada lagi nak sentuh cara kaedah bacaan surah Al-Fatihah, kesalahan yang sering berlaku dalam Fatihah. Nanti kita sambung kemudian lah. Bukan tadabbur untuk tahun depan, tak. Untuk tahsin ataupun waktu tazkirah Jumaat sebagainya lah. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okay, terima kasih semua. Minta maaf terlebih masa.